Setiap kali hari raya, anak-anak kita seronok kumpul duit raya. Sampul makin tebal, senyuman pun semakin lebar. Tetapi sebagai ibu ayah, pernah tak kita terfikir, duit raya ni biasanya habis ke mana? Beli mainan, beli jajan, barangan sementara, lepas beberapa bulan, semuanya hilang. Jadi tahun ini, apa kata ubah strategi, sebahagian duit raya anak kita tukarkan kepada emas. Kenapa emas? Sebab emas simpan nilai. Kalau anak dapat contohnya sekitar RM1,000 duit raya dan kita tukarkan kepada emas hari ini, 10 tahun atau 15 tahun akan datang, nilainya bukan lagi RM1,000, ia berpotensi meningkat mengikut harga emas semasa. Inilah cara kita ajar anak tentang simpanan yang sebenar. Bukan sekadar simpan duit, tetapi bina aset sejak daripada kecil lagi. Tak perlu tukar semua, cukup sebahagian sahaja, selebihnya biar mereka nikmati suasana raya. Tapi bahagian yang kita simpan dalam bentuk emas boleh jadi dana pendidikan, dana kecemasan ataupun dana permulaan keuangan mereka suatu hari nanti. Raya bukan sekadar tentang memberi duit, tetapi tentang memberi masa depan yang lebih kukuh kepada anak-anak kita. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan juga langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda dan juga anak-anak.